Mustafa Musa. Tersentak dengan jaringan tersebut, Selangor kembali memperkemaskan rentak permainan. Di saat perlawanan seakan memihak kepada Johor FC, Selangor berjaya memperoleh gol penyamaan. Berada di depan apabila dia dengan bijak menghukum benteng pertahanan Johor yang alpa. Namun barisan serangan merah kuning gagal memanfaatkan peluang yang terhidang. Pada saat perlawanan seakan-akan berkesudahan dengan kedudukan 1-0, R. Surendran memastikan Selangor memiliki kelebihan selesa sebelum bertandang ke Pasir Gudang Sabtu ini dengan menjaringkan yang tidak beraksi semalam. Selangor memimpin perlawanan bermula pada minit ke-12 menerusi jaringan ketua pasukan Muhammad Amri Yahya. Bersambung babak kedua, gergasi merah terus melakukan asakan dan penyerang kebangsaan Muhammad Safi Salih berjaya meletakkan Selangor sekali lagi di depan hasil jaringan pada minit ke-51. Selangor semakin selesa apabila satu lagi jaringan terhasil menerusi jaringan R. Surendran pada minit ke-58. Seminit kemudian, Surendran mencipta satu lagi gol untuk Selangor terus melebarkan jurang 4-1. Kedudukan itu kekal hingga tamat perlawanan sekaligus di bahagian terakhir untuk pasukan dan kemudiannya Selangor yang menjadikan gol. Agak kontroversi sedikit keputusan tadi. Apapun Safi yang dilakukan membantu terus dia dapat main. Tekong blok kepada Safi Salih. Ibrahim. Kawasan yang luas untuk gol. Dan dapat dilakukan oleh Tekong. Safi Salih dengan hantaran rendah. Satu penggerakan yang cukup menarik di antara 4 orang pemain. Babak kedua, Selangor mengikat kedudukan 1-1 melalui Rudi Ramli pada minit ke-64. Berselang 5 minit, Selangor sekali lagi merobek gol Johor apabila Muhammad Amri Yahya bijak menyudahkan hantaran Muhammad Amirul Hadi Zainal. Pada minit ke-77, skuad gergasi merah terus mengukuhkan kedudukan apabila memperoleh gol ketiga melalui rembatan kencang. Seminit Stadium Shah Alam kembali menjadi gelanggang tuan rumah buat Selangor selepas ditutup 4 bulan untuk kerja pembaikan. Selepas 2 gol awal Selangor dibatalkan kerana berada dalam kedudukan offside, jaringan yang dicari tuan rumah akhirnya menjelma pada minit ke-57 menerusi penyudah Bosco Balaban. Pasukan pelawat berpeluang menyamakan kedudukan selepas itu namun gagal menemui penyudah terbaik. Pada minit ke-81, ketua pasukan Muhammad Amri Yahya berjaya meledak rembatan menembusi gawang lawan namun sekali lagi dibatalkan akibat offside. 6 minit berselang, Balaban membuktikan sentuhannya berbisa apabila menanduk masuk gol kedua peribadi. Suasana ataupun padang yang